Jadi kalau tuan-puan tanya saya, cikgu, mana lagi baik nak simpan gold bar ke nak simpan dinar? Kalau tanya peribadi saya cakap okey tuan-puan, dekat tangan saya sekarang ni adalah dua item emas yang jadi kegemaran ramai orang yang suka menyimpan emas yang ketulinan 999. Yang pertama sekali tuan-puan, emas yang 10 gram. 10 gram ni adalah emas gold bar yang mana bentuk dia petak. Yang kedua, tangan kiri adalah emas yang 1 dinar yang mana bentuk dia bulat. Jadi apa perbezaan dinar dan juga gold bar tuan-puan? Yang pertama, tuan-puan boleh tengok dari sudut bentuk. Kalau gold bar bentuk dia petak, dinar bentuk dia bulat. Dan yang kedua tuan-puan berbeza dari sudut gram. Kalau tuan-puan tengok yang gold bar, gram dia bukan kebanyakan lah, semuanya adalah genap. Contohnya 10 gram, 20 gram, 100 gram, genap. Tapi kalau yang dinar, gram dia dalam titik perpuluhan. Contohnya kalau 1 dinar, 4,25 gram. Kalau 5 dinar, 21,25 gram. Kalau 10 dinar, 42,5 gram. Jadi antara kedua-dua ni tuan-puan, dua-dua adalah bernilai sebab ketulinan dia adalah 999. Jadi kalau tuan-puan tanya saya, cikgu, mana lagi baik nak simpan gold bar ke nak simpan dinar? Kalau tanya peribadi saya cakap simpan dua-dua. Sebab dua-dua emas ketulinan sama. Cuma kalau nak dahulukan yang mana tu based on kesesuaian ataupun minat. Contohnya saya dulu, saya lebih minat gold bar. So saya simpanlah gold bar dulu. Lepas tu ada duit lebihan, saya simpan lagi yang dinar. So tak ada masalah, simpan dua-dua je. Untuk tuan-puan yang tengok video ni, kalau rasa nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.